berlayar di samudra luas menuju ke Gaza. Okey abang. Apa pendapat abang tentang pejuang-pejuang yang menyertai sumuk Fatila kali ni? Mengarut dah semua tu. Dah terang Israel akan sekat. Nasib baik dia pun tak kena pancung, tak kena tembak dengan Israel. Dia semua bohong tu. Lakon sandiwara je lah. Dah aku percaya lah semua mengarut. Aku percaya. Semua tu mata-mata nak naikkan nama seorang adalah ni semua politik ni. Dia dah tahu dah bahaya lebih buat apa. Itu bukan pejuang namanya itu pergi nak bukan aku yang cakap. Aku cuma melakonkan kembali adalah watak segelintir ni berteriak di laman sosial. Tak, apa ni, bercakap sebegitulah sedemikian. Tapi kalau orang yang ada waras akal, minda berfikir dengan baik, dia tak akan cakap macam tu. Bayangkan pejuang-pejuang ni bukannya yang apa ni, dia orang dia memang betul keikhlasan nak pergi dan digerakkan dari Tuhan kan, dari Tuhan tak ada. So, mereka berjuang walaupun apa ni, bantuan makanan tu tak sempat sampai ke Gaza, tapi nak tunjuk kepada dunia bahawa Israel tu memang kejam. Kalau nak konang kepicak, tengok dia orang dah selamat balik sini, ada yang cerita tudung kena tarik apa, tumbuk lebam. Lakonan ke tu? Dah fikir ambil lah.